Assalamualaikum tuan-tuan. Negara Islam Malaysia pelik tapi benar tuan-tuan. Satu-satunya negara Islam yang merobohkan masjid tanpa pampasan berbanding dengan agama-agama lain di sini, kuil-kuil lain yang mana diberi pampasan dan sebagainya, termasuk tanah kerajaan. Sedangkan di negara lain di seluruh dunia yang bukan agama Islam, seperti mana di Myanmar, berapa ramai orang dia datang kat Malaysia ni minta duit, katanya nak buat masjid. Sedangkan di sana negaranya dia kata kerajaan dia tak bagi pun duit sebab bukan agama rasmi mereka. Jadi kena buat sendiri, pakai bajet sendiri. Begitulah kalau bukan negara itu negara Islam. Begitu juga di China dan negara-negara luar sebagainya. Di barat sekalipun bukan kerajaan dia bagi peruntukan untuk buat masjid. Semuanya kena pakai bajet sendiri yang kita tengok yang ada sekarang ni. Tapi di Malaysia lain tuan-tuan, agama sendiri diperkotak-katikkan. Masjid sendiri tidak ada pampasan. Sebaliknya kuil dan sebagainya diberi tempat, termasuklah tanah kerajaan. Cuba tuan-tuan fikirkan. Tapi hari ini politik punya pasal haram dah jadi halal. Balik pada Islam. Kalau kita jadi agama minoriti, dia takkan buat masjid untuk kita tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Myanmar. Kenapa orang Myanmar datang ke Malaysia minta duit nak buat masjid? Jawapan dia, kerajaan Myanmar tak buat masjid. Mai tadah tangan kita duit ni di masjid-masjid minta duit nak buat masjid di Myanmar. Orang Myanmar tak buat, orang Islam terpaksa cari duit. Paksa apa? Paksa Islam, bukan resmi di Myanmar. Agama sikit di Myanmar. Kita ni bersyukurlah duduk di Malaysia ni tuan-tuan, puak-puak Hindu Cina ni. Walaupun mereka tu sikit, tokong berselera, masjid lebih sikit daripada tokong. Kuil berselera sepanjang jalan. Itu pun tak syukur lagi, masih mempertikaikan. Saya katakan tadi, kenapa mereka berani mempertikaikan, berani bercakap? Jawapan dia, mereka tahu akan ada orang Islam menyokong mereka. Sebab orang Islam kuat dalam politik tapi tidak kuat mempertahankan agama. Cuba tuan-tuan tengok di Switzerland, di Perancis, nak bina menara masjid pun tak boleh. Nak bina menara pun tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok di Malaysia, Hindu mana yang dilarang bina tokong? Hindu mana yang dilarang bina kuil? Segala pokok mereka buat kuil, segala rumah orang mereka buat kuil, tanah orang mereka buat kuil. Siapa larang? Jadi kita dah terlalu banyak bertoleransi dengan mereka. Jangan sampai kaduk naik junjung, jangan sampai mereka pijak kepala kita. Angkara daripada setengah dan segelintir kita yang memperjudikan nasib bangsa agama, sanggup untuk mencapai cita-cita. Balik kepada Islam. Bila Islam tu kuat, pertahankan Islam, puak-puak ini tidak akan berani mempertikaikan hak-hak orang Islam.